Oh, tak ada. Oh, besar, besar. Ui, itulah kata tadi kalau rekod tak dapat. Bila rekod bila tak rekod dia dapat naik. Oh, ini 4 ekor. Kata kuning. Ada cerita sikit kat Zul apa pun nak cakap kat dia ke? Zul lah tak nak pergi. Kalau ada Zul dia kasi seronok sikit. Kawan dengan kayu je. Oh. Jadi cikgu dah berjaya menaikkan baung kuning sebanyak 3 ekor baung kuning, seekor baung merah. Tunjuk sikit cikgu. Kuning. Ha? Boleh tak pegang tu? Campak ya, memang rakang. Rakangnya lah kan, campak. Ada yang keempat. Baung perak. Air memang melaut besar. Okey jom, campak. Campak je. Oh, macam campak keluar. Okey, sebaik tak keluar tidak tadi. Alright, jom. Okey. Umpan power. Umpan tapa. Raja bau. Tahu dah. Kita ni bukan tak nak rekod. Bila rekod dah banyak kali rekod kat bawah tadi, dia tak dapat. Bila kita tak rekod tu, dia makan. Orang telefon dah. Orang telefon, time tu semua. Hacker telefon. Dia kata kuning umpan ni tu mana ada saya usik. Oh, Mamat abang saya semalam. Siapa yang Dia kemas semalam. Mamat hacker. Mamat kemas semalam. Mamat. Abang saya nombor 2 tu kemas. Bancung umpan dia. Abang nombor 2 saya semalam kemas tu. Mungkin dia ada alih kot dia punya tu. Saya mana ada masa sangat nak kemas rumah cikgu. Tak kesempatan. Kata ada panggil orang. Itu dah panggil dah. Settle sikit-sikit lah. Tu kata tu, mancing kat mana-mana pun sebenarnya kalau kawasan tu ada bau, kalau betul cara dia apa semua, okey boleh dapat je. Kena masa air dia apa semua, air besar pun boleh dapat. Yelah nak banyak saiz tu kita tak boleh nak pilih kan. Benda lain. Benda lain, tapi itulah kata. Tu kalau rekod tak ada pula. Biar dulu. Tutup dulu. Tutup lah dulu. Akhirnya tak ada nak rakang. Duk mimpi, duk fikir dapat tak dapat ni lah. Dapat juga ah. Ni lesen Raja Bau ah. Air besar tapi dia ada. Okey Jadi payung bunyi je. Okey. Baung kuning yang kelima. Dia ada lesen hari ni. Lawa bawang ini ah. Bentuk dia lawa. Bersih je. Dia bukan makan kan, dengar-dengar ada dia marah je. Bersih je. Cikgu, saya dah ada lesen. Saya ada lesen ya. Ada berapa? 5-6 ni? 5 ekor lah. 5 ekor. Tu cakap tu kalau rekod je tak dapat. Dah pindah lah. Ambil seekor je. Jom. Kita dah dapat 5 ekor dah sebenarnya. Jadi kita nak menambah seekor lagi dengan baki umpan yang ada ni. Hari pun dah panas balik ni. Air pun dah makin kuat naik. Jadi kita dah minit-minit akhir dah ni. Dah last ni. Jadi Cikgu Saleh dia dapat 4 ekor. Raja Bau dapat seekor. Kita cuba lah tengok dalam last minit ni. Sakit baki umpan ni yang ada ni. Waktu kecederaan ni. Jadi air pun besar. Jadi kita pun memang tak lama lah. Kita target bolehlah 2 jam kan. Betul sambil-sambil. Air redup pun dah cukup panas dah. Nak ambil topi.
Sikit lah. Baik pakai topi ya. Sikit je panas Orang depan ni panas. Panas sangat orang depan ni. Terbakar dah orang depan ni. Air pun ada. Minum. Tak topi tak? Oh. Ini petang. Take 5. Rehat. Take 5. Minum air dulu. Berapa kali turun umpan mola dapat Air. Air tak ngawal tu. Kita tengok tempat baru. Tempat baru. Kita nampak macam ada usik di situ. Usik mengusik tu. Mari. Mari. Cepat nak penutup lah ni. Rupalah nak balik. Nak balik lah ni. Nak balik Perak ni jauh lah ni. Tak nak dah dia? Aduh. Ya, bos. Dia ngusik cikgu je rupanya. Nakat je. Anak sangat kot. Kalau hak lain tu tak bismillah lah. Ada anak ada dah bapak. Dia acoh Pindah. Minit akhir ni. Umpan pun tinggal 1-2 je. Cek gorgon ni. Takat ni hasil macam biasa lagi, tak bertambah lagi, 5 ekor. Kita cuba habiskan lain ni lah. 3 pot lagi. Air tengok kayu banyak lagi, naik makin ni. Dia naik ni. Tengok air nampak keruh sikit ni. Kita sama je tadi. Kuala tu. Tak, bukan. Tak ada kuala situ. Tu tebing batu tinggi, tebing batu besar tu. Bawa ke atas tu. Kita tanah saya dapat atas tu. Oh, tak ada. Tak aboh, tak nak dia jago. Tak nak dia. Tadi. Okey, pot penutup kita. Inilah dia. Buang. Penutup dia. Biar dia nak guna kot isi. Buang pun tak apa juga. Biar. Penutup.
Jangan sampai pukul 11 tak. Sampai 45. sampai kat tukar nak tunggu lagi. Nak ikat apa semua pukul 11 juga. Tak bawa belah atas ni. Bawah tu je. Atas ni langsung tak ada usik. Dari kat bawah dia okey lah. Ekor yang merah ya. Kalau yang bawah kuning. Tahu mana pergi bawah merah macam ni. Air besar dia dah luas dah meratus kan. Kawasan ni pergi. Lepas tu umpan ni tak bau sangat lah. Air makin naik kuat sangat Tambur dia. Penutup dah. Tambur dia. Bolehlah kita siap-siap balik. Jadi inilah hasil baung kita. Besar tau. Tahan tau. Ni cikgu Saleh nak ambil. Sedaplah makan. Sedaplah makan. Sedaplah bawa balik Perak. Dah ikut dah. Satu. Angkatan tera dua. Masuklah. Koyak lah plastik dia. Masuk di dalam. 3. Besar. Gorgol. Gorgol kat sini. Oh ni memula Okey. 4. Satu lagi. 5. Jadi itulah dia. Mancing air besar ni. Air kita nak balik pun dah naik dah daripada pagi tadi. Terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama Raja Baung di episod yang akan datang. Jadi saya dan Cikgu Saleh mengucapkan selamat memancing dan selamat berhibur. Untuk pembelian umpan boleh ke TikTok umpan tanpa Raja Baung. Promosi berjalan seperti biasa. Bye bye.